Gempa kewangan sebelum Christmas, pertarungan dua Kevin Trump. Pertarungan untuk takhta Federal Reserve kini memasuki fasa yang amat panas. Dari Wall Street hingga ke White House, semua mata kini tertumpu pada dua lelaki dengan nama pertama yang sama, dua Kevin. Trump sedang bersiap untuk memberi pasaran hadiah Christmas, dan jika beliau memilih pilihan utama sekarang, kadar faedah boleh merosot terus ke 1%. Ini bermakna perubahan besar untuk dompet anda. Hai semua, ini Ultima Markets. Topik paling hangat dalam kalangan keuangan kini adalah siapa yang akan menggantikan Jerome Powell sebagai pengerusi Federal Reserve. Menurut laporan, Trump sangat berkemungkinan mengumumkan pencalonannya secara rasmi sebelum Christmas minggu ini. Pada tahap ini, situasinya agak jelas. Trump sedang memilih antara dua lelaki bernama Kevin. Kevin pertama ialah pilihan utama sekarang, Kevin Hassett, pengarah White House National Economic Council. Anda boleh menganggap Hassett sebagai pelaksana setia falsafah ekonomi Trump. Beliau mempunyai pengaruh besar dalam lingkaran dalaman Trump, benar-benar seorang yang dipercayai di kalangan orang yang dipercayai. Pendapat Hassett sangat jelas. Beliau percaya kadar faedah terlalu tinggi, dan jika beliau menjadi pengerusi Fed, beliau tidak akan teragak-agak untuk menurunkan kadar dengan segera. Ini tepat pada kehendak Trump. Seperti diketahui umum, Trump sejak lama mengadu bahawa Powell menurunkan kadar faedah terlalu perlahan, dan beliau ingin melihat kadar faedah turun ke 1% secepat mungkin. Jika Hassett mengambil alih, ia seolah-olah menyerahkan steering Fed terus kepada Trump, dengan pedal minyak mungkin ditekan sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, muncul pesaing kuat secara tiba-tiba. Kevin yang satu lagi, Kevin Warsh, bekas Gubernur Federal Reserve. Warsh juga mempunyai latar belakang yang mengagumkan, dengan sokongan modal Wall Street yang kukuh di belakangnya. Malah, CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, secara peribadi menyokong Warsh, menyebutnya sebagai pengerusi hebat. Dalam pasaran ramalan, peluang Warsh melonjak dengan ketara pada satu ketika, hampir mengejar Hassett. Trump sendiri mengakui persaingan ini, mengatakan beliau sedang memilih antara kedua-dua Kevin ini. Di Ultima Markets, kami ingin jelaskan mengapa pilihan ini membuat pasaran begitu gugup. Di sebaliknya terdapat dua set peraturan permainan yang benar-benar berbeza. Secara ringkas, Federal Reserve biasanya bertindak seperti pengurus rumah yang tegas. Untuk mengelakkan inflasi api dalam rumah, ia kadang-kadang perlu mengetatkan aliran ekonomi, walaupun Presiden tidak senang. Inilah yang dirujuk sebagai kebebasan Fed. Jika Kevin Warsh dipilih, pasaran akan melihat beliau sebagai pengurus rumah profesional yang memahami sistem. Walaupun beliau mungkin masih menurunkan kadar, beliau dijangka menghormati peraturan sedia ada, yang menenangkan Wall Street. Tetapi jika Kevin Hassett dipilih, kebimbangan ialah bahawa demi menyenangkan Trump dan mengejar angka pertumbuhan yang menarik, beliau mungkin mengabaikan risiko inflasi dan secara agresif mencetak wang. Inilah sebabnya pelabur pasaran bon berasa cemas, takut inflasi jangka panjang tidak terkawal. Situasi terkini menunjukkan bahawa walaupun Warsh mendapat sokongan kuat dari Wall Street, Hassett, sebagai sekutu rapat Trump, masih memimpin. Lagipun, apa yang Trump mahu kali ini adalah seseorang yang bukan sahaja menurunkan kadar, tetapi juga mendengar nasihatnya. Sesetengah penganalisis mencadangkan bahawa berita terkini mengenai Hassett memimpin perlumbaan mungkin sengaja dibocorkan oleh pihak Trump untuk menguji reaksi pasaran. Keputusan akhir bakal didedahkan tidak lama lagi. Tidak kira Kevin mana yang menang, pasaran sudah menghidu perubahan dovish, bermaksud pemotongan kadar secara besar-besaran bakal berlaku. Inilah juga sebab utama di sebalik volatiliti baru-baru ini dalam hasil US Treasury. Hadiah Christmas Trump, yang tiba dalam minggu dengan waktu dagangan dipendekkan dan likuiditi menurun dengan ketara, akan segera menunjukkan sama ada ia membawa kejutan pasaran atau kebimbangan inflasi masa depan. Ini Ultima Markets. Kami mengucapkan selamat Christmas kepada semua. Ikuti kami untuk memahami logik di sebalik dunia kewangan. Jumpa lagi.